Tahu tak ada dua kesalahan dalam simpanan emas? Tengok video ini sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Kesalahan pertama yang sesetengah penyimpan emas buat adalah mereka selalu nak pantau harga. Banyak kali guru saya pesan, jangan tengok harga bila kita nak menyimpan emas. Bila kita dah ada bajet, terus simpan ikut bajet masing-masing. Pesan guru emas saya, orang yang selalu pantau harga ni, dia membazir emosi dan juga masa. Bila tengok harga tengah tinggi, dia rasa tak nak simpan, lama-lama duit habis terguna. Tapi, bila harga emas tengah naik lagi tinggi, dia akan mula rasa menyesal sebab tak mula simpan sejak awal lagi. Itu sebab saya selalu pesan, bila kita buat simpanan emas, jangan sibuk-sibuk tengok harga. Yang penting, kita kena tengok gram emas kita makin lama makin bertambah. Kesalahan yang kedua adalah mereka yang dah mula simpan emas tetapi tidak konsisten. Ada bulan simpan, ada bulan tak simpan, tapi yang paling teruk lagi dalam masa 1 tahun tu, langsung tak buat apa-apa simpanan. Rugi besar tahu siapa yang tak konsisten ni. Sebab nilai emas ini makin lama makin meningkat. Jadi, bagi siapa yang nak mulakan simpanan emas atau dah pun mula, jangan ulang dua kesalahan ni lagi. Yang tengok video ni dah simpan emas ke belum? Kalau belum, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.